Kita jawab pula soalan daripada customer. Okey, Azia ada tak dan syarat kelayakan? Okey, untuk Azia saya ada 2 stok sekarang ni. Yang ni tahun 2019 model special edition dengan yang depan sana tu. Yang itu tahun 2020 G Extra spec. Okey, untuk tahun 2019 ni kalau buat full loan boleh, tak ada masalah. Dengan bank bulanan dalam 400 lebih macam tu. Dalam 410, 420 je 9 tahun. Okey. Cuma kereta pun belum basuh. Yang ini semua masih original daripada kilang. Tak ada apa-apa modifat termasuk sport ring dia. Semua masih original lagi. Cuma kalau tak layak masuk bank, kelayakan untuk kredit pula, bulanan dia akan lebih tinggi lah. Boleh sampai dekat 500 tak salah saya. Boleh buat juga kosong muka, make sure nama clear. Okey, yang ini untuk tahun 2019 G Extra pula. Yang ini model dia spek rendah tapi bulanan dia lebih kurang saja. Sebab tahun dia yang tinggi. 400 lebih kurang loan bank. Ikat 9 tahun juga. Yang ini pun belum basuh lagi. Kereta baru sampai. Dua-dua kereta baru sampai. Okey, kita akan cuci, kita akan detailing balik, kita akan polish balik, kita akan hantar servis. Nampak botol minyak hitam pun dah ada. Okey. Yang ini siapa yang nak masuk loan, make sure gaji 1,500 ke atas. Zero muka, make sure nama clear. Jangan ada blacklist lah. Okey, tak ada lesen memandu, insya-Allah boleh. Cuma kita akan kemungkinan masuk kredit. Untuk semak kelayakan, boleh deal dengan saya, hello saya, masuk ke profil saya, dapatkan nombor kontak saya. Okey, so kalau nak dapatkan lebih info, nak tahu detail-detail, tolong PM dengan saya secara personal. Okey, so kita jumpa dalam Wasabi. Assalamualaikum.